Okey, Udin punya kelajuan yang agak laju ni guys. Kalau kau tengok tepi kiri tu, berdesuk guys. Okey guys, kembali ke dalam channel Anomali. Dan hari ni saya bermain bersama Pip. Dan kita akan bermain game Climb and Plunge. Dan di mana kita perlu kita climb guys. Okay. Kita cuba dulu climb. Okay. Slow ni guys. Slow ni guys. Kita terlalu slow guys. Okay. Kita boleh spin dulu 3. Kita boleh spin 3. Okay, kita boleh terjun. Game ni sama macam game tu lah. Apa ni? Climb and Jump Tower. Sama je. Spin lagi guys. Okay, motor dapat yang mantap tu. Duit lagi guys. Okay, kita cuba beli apa ni guys? Oh, beli ni Edge. Kita dapat gold ice Edge. Okay, mantap. Kita climb lagi. Okay. Macam nak auto climb ni guys? Oh ni auto. Okay. Stamina kita banyak lagi guys. Okay, tak apalah. Kita tunjuk je lah. Sebab dah terlalu tinggi ni guys. Sebab stamina saya tak kuat lagi. Kita perlu beli apa ni guys? Kita beli pack pula guys. Kita beli pack. Kita boleh open. Ui, logo YouTube guys. Dia punya ni pack dia. Ui, pack apa tu? Pack TV. Oh, pack TV pula dapat ni guys. Apa tu tadi? Okay, kita climb lagi guys. Duit saya baru 637 guys. Sikit je guys. Okay ya. Agak mantap lagi ni guys. Kita perlu tarik. Kita dah penat dah guys. Okay. Kita boleh beli apa ni guys? Oh, kita boleh climb ke ni? Ya Allah. Climb. Dah bagus. Oh, spin kosong guys. Dah spin tadi guys. Okay. Kita boleh beli ni pula guys. Beli ni lagi guys. Tak boleh. Tak cukup. Okay. Pack lah kan. Kita belilah satu lagi guys. Kita beli satu lagi. Okay, dapat pack apa? Pack naga babi. Aduh. Oh, butterfly. Okay, dapat butterfly lagi guys. Okay, kita execute dulu. Execute best. Oh, dia tak apa ni guys. Tak baca lah pula Udin ni guys. Ui, dah laju. Kalau kita lompat guys, lagu dia akan menjadi serius guys. Dapat. Auto. Lupa kan Udin ni auto. Buka lah ready ni guys. Okay, kita climb dulu. Tired guys. Oh, okay, kita boleh beli apa ni? Kita beli ni lah. Alay. Tapi kalau pack lah kan, pack je 20,000. Kalau pack yang kedua tu guys, tak cukup. Kita naik lagi guys. Oh, mana dia punya apa ni? Dia punya potion guys. Shot Shot tadi. Mana potion? Kita use guys. Okay. Jam. Stamina. Kita nanti lah pakai. Okay. Kita boleh beli Ocean pula. Apa dia cakap ni guys? Oh, ni pakai robot pula. Okay, kita beli yang ni. Tak cukup lagi guys. 3,000 je punya tu. Kita beli pack lagi guys. Pack. Tak apalah. Pack dah cukup 3 guys. Oh, lagu je cabar guys. Okay, kita pakai
banyak. Kita kena banyak lagi stamina ni guys. Stamina kita tak cukup. Okay, kita spin. Dapat apa? Dapat stamina potion lagi guys. Kita boleh beli dah guys. Stamina potion kita pakai. Kita naik terus. Laju berapa ni guys? Berapa laju ni guys? Banyak ni guys. Okay. Rekod mantap lah guys. Rekod baru guys. Tinggi ni guys, tinggi ni. Mungkin nak sampai 3km. 3km sikit lagi 3km. Lepas 3km guys. Mantap. Udin dapat apa tu guys? Banyak Udin dapat. Tak cukup weh. Kau faham tak cukup? Uish. Tak gila guys. Tak cukupnya. Apalah. Topi potion tu apa benda pula? Topi. Apalah. Biar je lah. Okay. Ui. Udin punya bunyi. Daki ni macam. Apa pelik dah. Tak apalah. Tunggu lagi guys. Okay, dah berapa? Tak cukup lagi guys. 10,000. Ya Allah. 10,000. Kita claim. Lah. Ada masa ke? Lah. Tong. Bapak. Laju dia punya ni tu. Stamina Udin ni tu. Agak cepat lah. Okay. Tak kotak. Dah apa ni? Ui. Kita dah dapat pack baru. Pack apa ni guys? Pack apa ni guys? Sekejap. Ui. Speed. 40 kali ganti guys. Dia punya duit. Kita apa. Kita beli baru guys. 24,000 kan. Kita beli pack dulu lah 24,000 guys. Kita beli pack terus. Okay. Pack Udin ni membantu juga guys. Kau rasa Udin mencapai tak 6km tu guys? Saya rasa Udin capai ni. InsyaAllah. Okay. Potion stamina Udin tinggal lagi 2 minit. Kata dah. Rekod Udin yang baru. Let's go guys. Mantap. Okay, kat bawah tu guys. Tarik. Dia tak cakap tarik guys. Kau nampak ada cakap tarik tadi? Tak tulis tarik. Wah. Ui. Udin menambahkan 51,000. Banyak ni guys. Dapat pack apa ni? Pack apa ni guys? Pack apa ni guys? Active best. Dah 8.5 je. Apa yang lagi satu ni tu? Ni apa ni? Cukup dah guys. 80,000 ni sekali lompat terus sampai dah guys. Tong. Bunyi. Memang serius tu lagi ni guys. Ni buatnya. Ni. Okay. Harga Udin mencapai high score. Ya. Udin mendapat high score yang baru. Mantap guys. Kita ada event guys. Ada event. Oh, saya. Penat dah. Ui. Tinggi udah tu je guys. Tingginya. Mantap guys. Ui, tak cukup lagi. Kita beli pack lagi guys. Lah. Ui. Beli pack lagi guys. Dia dapat ni lah. Yang paling noob punya. Ni yang paling noob punya guys. Alah, tak ada ni. Tak bantu langsung kot. Okay. Dia mahu mendapatkan skor yang baru. Sebab Udin kena beli pack baru. Kita lah je membantu kan. Okay.
Okay, apa ni? Tak tekan. Kotak ni tak tekan guys. Okay, pick kat bawah tu guys. Kotak tak tekan tu. Wih. Kita dapat satu claim yang pink. Okay. Speed dapat apa? Dapat potion lagi guys. Uish, potion kita dapat speed. Oh, potion Udin dah habis dah guna. Kita belilah guys. Kita beli ni, kita beli pet lagi guys. Pet bantu kalau beli pet. Okay dapat yang kuat sikit tak yang merah. Tak yang merah. Alah, yang merah lagi. Dan bantulah guys. Okay, pakai potion. Bantu ni kat potion ni guys. Trophy je ke trophy ni? Tak apalah trophy ni. Laju dia ni guys. Laju dia ni guys. Mantap. Okay, rekod yang baru guys. Uish, sikit lagi dia nak dapat ni. Dapat kemenangan. Kemola. Sikit lagi tu. Berapa meter lah. Berapa meter lagi tu guys. Sikit lagi tu guys. Tolong lah. Wih, Udin mendapatkan kemenangan. Mantap guys. Mantap. Udin tak ambil tu. Udin tak ambil piala. Aduh, Udin tak ambil. Apa? Udin ni tak ambil. Tak apa. Oh, kita teruskan laju. Stamina Udin tak ada ni guys. Okey, tapi apalah saya tak ambil. Apa tu guys? Tak ambil piala. Ya Allah, hai. Udin tak ambil trofi pula guys. Passion trofi ni guys. Trofi potion guys. Dapat 2 ke? Dapat 2 kali ganda guys. Mungkin Udin mendapatkan 112,000 guys. Tahanlah, banyak juga guys. Okay, mantap. Pet ni macam bazir pula tak beli guys. Beli ni dulu lah guys. Dah cukup lah guys. Beli pet lagi lah. Udin nak dapat pet yang kuat. Sekurang-kurangnya 20% ni lah. 20% ni mantap. Dapat. Dapat yang keberapa ni guys? Uish, dapat yang whip terus guys. Wah, mantap ni guys. Dia lagi kuat daripada spiring ni guys. Mantap. Tak tahu lah kenapa hari ni Udin rasa macam tekak Udin ni sakit lah. Aduh, dia slow lah cakap Okay, Diamond Ray. Nak bagi tempat baru kat mana ni guys? Nak tempat baru berapa trofi ni kita dah ambil? Tahu lah guys. Saya pun tak apalah, kita teruskan je lah. Okay, mantap. Lepas guys. Okay, yang free ni guys. Yang free ni, telur ni. Adakah kita dapat pet yang mantap? Pet yang mantap dia rasa ni guys. Harap Udin mendapatkan pet lagi kuat daripada yang tu guys. Daripada yang hijau dengan yang biru guys. Harap lagi mantap lah guys. Okay. Potion tak ada dah guys. Ni berapa ni guys? Dah boleh beli dah guys. Mantap. Tempat baru. Kita tempat baru guys. Berapa? Tempat baru 10 guys. Sikit lagi. Action. Wah, action pun kena ada dia. Alamak. Equipment. Yalah. Event ni dah. Mantap event ni guys. Okay. Kotak ni guys. Kotak ni. Okay. Speed potion. Mantap. Tapi Udin ni cukup laju dah guys. Mantap. Dari keluar terus lah. Susah nak ambil. Dah lah trofi tu jauh kan nak ambil. Taklah. Okay. Kena mendapatkan 10 trofi guys.
Teruskan. Okey, Udin punya kelajuan yang agak laju ni guys. Kalau kau tengok tepi kiri tu, berdesuk guys. Tapi tak ada berdesuk sangat guys. Kalau berdesuk tu tak berapa dah tu guys. Okay, Udin nak sampai ke trofi yang terakhir guys. Udin telah mendapatkan tempat baru guys. Come on. Okay, tempat baru. Dia suka nak beli ni. Harap cukup lah. Tak cukup guys, 700,000. Okay, Udin terus unlock lah. Unlock terus lah. Udin nak claim ni. Udin nak claim telur. Wah, telur apa ni guys? Udin dapat pack apa ni guys? Banyak je punya ni. Dia punya ni kali dengan 150 guys. 150 duit guys. Lebih banyak duit. Dia tak dapat dah. Ni berapa ni guys? Sama je. Udin nak test kelajuan Udin ni guys. Ni bila Udin nak sampai atas ni guys. Tapi Udin punya duit banyak ah. Dapat Udin punya duit dapat banyak guys. Mantap tak? Lompat. Banyak ni duit Udin dapat guys. 1 juta weh. Nak bagi tempat tadi ah. Nak beli pack mana kuat. Kena cukup kan? Tak cukup kan? Dah cukup dah guys 1 million. Kita beli lah pack ni. Mana tahu kuat ke? Kita beli je lah. Kan duit Udin banyak. Agak kuat. Ui, kata dah pack ni lagi kuat guys. Let's go. Agak bantu ah. Okay, kita test. Bantu duit yang banyak. Banyak guys, walaupun slow macam ni. Slow ni guys. Member ni pun slow guys. Walaupun dia duit dia 4M guys. Banyaknya. Tai dah guys. 1M lagi lah. Kita boleh lagi lapet tu guys. Dah 2 dah. Cukup ni nak beli. Toxic. Dapat lagi pack baru. Ni malak betul dia ni guys. Teleport. Tak kuat sangat. Sebab dia free tak kuat sangat. Okay. Topu yang pun. Ni lagi kuat ni udah rasa. Ni guys. Udin dah mendapatkan pack yang banyak ni guys. Okay. Udin beli semua pack guys. Lah, yang Udin dapat free tu semua dah belah dah guys. Apa benda. Tak bantu langsung lah guys. Okay, teleport. Bantu ah. Dah. Okay, Udin nak beli tongkat ni laju ah. Tongkat pula H ni. Okay, cukup. Bapak slow je turun. Ni nak beli H ni dulu. Laju tak dia rasa guys. Laju tak kau rasa? Laju kot. Udin punya duit ni tambah banyak ni guys. 1M terus guys. Walaupun Udin tak sampai lagi 1km ni guys. 1km memang susah ni guys sampai. Sumpah kabur. Penat dah guys. Okey lah. Sebab dia punya tempat ni agak jauh lagi perjalanan ni guys. Kau rasa Udin nak sambung ke tak game ni? Kau cuba kau komen. Okay.
Okeylah, sampai di sini saja untuk video kali ini. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, share and like dan bye-bye.